Tahukah anda, ratu anak-anai sangat berharga? Anak-anai merupakan satu koloni serangga yang menarik. Bermula dari kekatu yang berterbangan, mereka akan mencari pasangan untuk memulakan koloni baru. Pada peringkat awal, raja dan ratu anak-anai akan menjaga anak-anak mereka. Namun, apabila koloni telah membesar, ratu anak-anai akan fokus untuk bertelur. Ratu anak-anai boleh hidup sehingga 50 tahun dan boleh menghasilkan telur dengan banyak selama 10 tahun. Di Malaysia, ratu anak-anai menjadi rebutan untuk dimakan sebagai ubat. Ia dijual dengan harga yang tinggi kerana kesukaran untuk mendapatkannya. Manfaat utama yang dicari dari ratu anak-anai adalah untuk menguatkan tenaga batin atau menambah kesuburan bagi wanita. Setelah dikeluarkan dari sarang, ratu anak-anai hanya dapat bertahan hidup sekitar 3 hari sahaja. Apa yang menarik, ratu anak-anai juga mendapat permintaan tinggi di China, Jepun dan juga Singapura. Walau bagaimanapun, hukum memakan serangga adalah haram kecuali belalang. So, siapa kat sini yang pernah nampak ratu anak-anai ni? Kongsikan.